Yo guys, so korang dah pernah tengok ke belum standard cooker Elbak 4 dan 5 burner ni? Kalau belum tengok, jom sini aku tunjukkan. Body dia memang fully stainless steel, tahan karat, tahan lama bila berminyak. Sangat senang untuk korang lap. Knob dia pun memang jenis solid, bukan plastik ringan. So bila pusing tu kan, memang rasa berat and berkualiti. Jadi untuk model yang ni pula, ada ruang di bahagian tengah tu. Untuk model ni pula, burner besar dekat tengah. Didatangkan dengan triple rim burner ni, boleh pergi sampai 3.7 kW. Lepas tu yang paling penting sekali, yang ini pun burner yang kecil pun ada, tak ada masalah. Nak slow cook, nak masak kecil-kecil tu kan, boleh juga. Pintu oven pun ada double layer glass. Luar dia tak panas bila oven tengah on. Oven dia memang sangat besar, 115 liter kapasiti tau. Memang susah untuk korang yang heavy bake tu. Lepas tu pula untuk oven ni kan, dia ada 8 jenis function tau. Korang boleh defrost, boleh bake, boleh grill. Lepas tu dia punya heat pun ada atas bawah juga. Yang paling penting semua lengkap dan didatang sekali dengan LED dan touch control panel tau. Plus ada dual fan system, harbor oven, lebih sekata masa baking. Dua-dua model ni pun ada safety valve juga. Bila api padam, gas terus auto cut off, jadi tak bahaya. Untuk model ni pula, dia bagi sekali dengan 70 liter oven. Lepas tu kan yang paling penting, sesuai sangat untuk family kecil atau korang nak bake harian tu. Dan yang paling best, dia punya control knob ni semua manual control. Boleh bake, boleh grill, boleh roasted juga. Compact, sangat solid, sangat premium. Lepas tu sekali ni, kalau korang tengok ni, dekat dalam ni, tempat letak tong gas pun dapat sekali tau. So apa lagi guys, kalau korang tengok standard cooker Elbak ni kan, boleh terus dia datang dekat showroom alat dapur berhampiran rumah korang tu. Model premium yang lain pun kita ada juga.